Assalamualaikum sahabat-sahabat YouTube saya. Saya jumpa adik Pozi kita lah. Rakan-rakan di Kuat Ulu, SK Kuat Ulu. Ini orang kampung. Punya jauh jalan jumpa dekat Mekah. Alhamdulillah. Boleh cakap sikit pada orang kampung? Kita salam kat semua orang kampung. Abang Koldi, Abang Zahri, Abang Yamin, semua-semua, sepupu Kak Ma, dan Kak Ani, semua-semua aku tak ingat nama yang ada dekat Kampung Hulu, kita semua. Saya memang Kuat Ulu ni, SK Kuat Ulu, Ustaz lah, kampung seberang memang dalam jiwa saya lah. Allah gerakkan hati ni pergi tempat yang banyak magnet, tempat Tuan Guru yang kita hormati. Bila apa 85? Nak hantar barang, habis timbang. Beg-beg telah timbang, semuanya bawah 30 kg. Alhamdulillah. Hello guys, hari ni kami dah selesai, dah packing semua, dah post dah beg-beg. Sekarang ni kami di jalan sekitar mengenali sekitar hotel Madinah Hasil dan juga makan di restoran Indonesia Cruise. So hari ini dia katakan hari terakhir kami di Madinah. Esok kami akan berangkat balik ke Malaysia. InsyaAllah akan sampai pada malam besok pukul 8 di KLIA, bermalam di Sepang. Nasihat pada rakan-rakan, bersimpang dah, menabung dah di tabung haji dan buat rayuan setiap tahun menghadiri kursus haji, sehinggalah rayuan itu diluluskan oleh pihak tabung haji, dan barulah kita tengok mana yang kita nak, bila kita nak pergi, sama ada package ataupun sebagainya.